Dalam video kali ini saya akan tunjukkan kepada anda beberapa fungsi tools. Jadi kita pergi ke create, anda pilih logo, klik sekali dan kita pergi ke tools. Tekan tools dan pilih pen. Jadi kita boleh tukar warna dia macam yang saya tunjuk sebelum ini. Anda tekan warna dia dan anda boleh ubah ketebalan dia. Jadi dalam ni saya nak tunjukkan macam mana kita boleh buat bentuk-bentuk menggunakan pen tools. Jadi kita lukis bentuk 4 segi. Anda lukis gunakan mouse anda dan sampai dekat hujung ni anda hold dulu mouse anda dan anda lihat Canva akan menukar bentuk tu jadi bentuk yang okey. Jadi kita tukar ketebalan dia. Anda buat love guna mouse anda buat macam ni dan di hujung ni anda hold dulu dan anda tengok Canva ubah bentuk love anda jadi betul. Kita buat bentuk bintang, lukis bintang menggunakan mouse anda. Dekat hujung ni jangan lepaskan dan dia akan dibetulkan oleh Canva. Kalau anda buat bulatan, tarik dengan mouse anda dan dekat hujung ni anda hold dulu, bulatan anda dah siap. Jadi kita pergi ke select ni. Untuk select, anda boleh besarkan dia macam biasa, pusingkan, tukar dimensi dia, boleh ubah warna, pergi ke warna dan pilih warna yang anda suka, boleh pilih gradient sesuai untuk anda create bentuk-bentuk yang baru untuk kegunaan design anda menggunakan tools. Begitu juga anda masih boleh menggunakan marker dan highlighter untuk tujuan yang sama. Anda klik highlighter, anda buat bulat sama je dekat hujung, jangan lepaskan dan anda tengok bulatan tu dah siap dan itulah dia antara kegunaan pen tools.